Tengah tunggu ni. Di rumah pertama kita telah menghampiri semua. Hari ni 18 April, last day raya. Kita nak pergi mana? Singapore. Ambil gambar. Trip to Singapore. Hari Bawah sikit. Akan pergi. Hi guys. Kita orang Tapi last pernah day kan? beraya di Singapore. Kita ada Masa dia dua kecil-kecil, kereta. kecil, umur Dalam dia kereta dalam ni ada 23 5 tahun orang. itulah. Kami, Mama, Kak Lily, Belum ada dah. Isya. Alia dan saya. Oh, Kereta pasti belakang, ada Isya kereta tadi. E ada 7 orang. Ramai-ramai. Hi everyone. So sekarang kita orang dah lepas custom. Cuma tadi QR kita tak boleh nak scan sebab Alia first time masuk Singapore and dia baru buat pasport. Pergi overseas guys. Lepas 4 SPM. hari yang lepas. So sekarang dia dah masuk ke apa? Gen Z punya Gen Z life. Ya, Gen Z lah. Gen Z after school. Jangan lupa pesan ayah. Ada 2 pesanan ayah. Jaga diri. Dan pesanan yang kedua, ingat adik ada 5 orang. Bye. Habis diploma, dia orang ambil degree pendidikan. Dia orang tak ada starting yang diploma ambil pendidikan lah. Dia orang akan starting dengan apa? Yang biasa punya STPM. Tapi nak tunggu jadi cikgu tu memang lambat tau Alia. Sebab nanti sebelum jadi cikgu tu, dia orang akan interview. Tengoklah mana yang ada. Kasut. Dia kan nak masuk you. Ingat pesan ayah. Ingat pesan ayah. Ayah pesan apa Alia? Apa pesan dia? Jaga perangai. Ikut pesanan ini. Lagi? Ada 5 orang kat rumah jangan. Jangan cakap pandak. Dia cakap. Jangan cakap pandak. Bagi duit raya jangan minta untuk semua. Saya minta tu adik-beradik pula. Tak ramainya. So kita dah sampai. Lah. Ramai je dia. Aduh. Kita tengok berapa orang boleh sumbat. Muat ke? Lah. Tak payahlah. Semua Ya, peace. Kita beraya di rumah pertama. Kenapa? Tak apa. Jaga diri lah ni. Jaga diri, tutup cover mana yang boleh cover. Okey, ni rumah pertama. Dah ada makan-makan. Untuk mi. Sate, daging sate. Ayam. Yang madu. Mi rebus lah ni. Kuah mi rebus. Dia orang yang awal-awal dah ambil menu kita hari ni. Menarik. Menarik sekali. Bus mi rebus. Lagi. Okay, jalan pergi sana. Di rumah pertama kita telah menghampiri 2 jam ya. Gen Z kita mengumpul duit raya SGD. Curung. Okay, semah-semah semua balik raya. Balik raya nampaknya masing-masing. Ada Alia. Kau ni. Kau bagi abang misik? Tak, kita bagi orang. Inilah Gen Z pergi raya makan gula-gula. Okay, dah Adi. Makan apa Adi? Kek marble. Rumah ketiga. Makan lagi. Okey, sekarang tengah hujan lebat dekat Singapura. Kita dah raya ke rumah keempat. Ni rumah keempat. Okay. Raya ke rumah keempat. Strawberry masak. Garis. Okey, kita nak pergi raya rumah keempat.
Tengah garis. Wah. Sini serang api. Dia nak ambar nak berambar. Parents apa ni? Raya, awak tengah kerja ya? Hello. Hi. Ya. Sop tulang merah. Tak ada rasanya. Bola aja. Okey, semua tangan. Angkat tangan. Naik satu. Belakang. Oh, Ada tiga. yang kat sini dapat. 1, 2, 3. Hujung hujan. Semua dah ambil. 1, 2, 3. Seperti artis je. Sini. Ni artis-artisnya. Ni penonton. Gambar tu tak ada. Ni anak isteri. Ada lagi. Ada ni lagi. Empat. Ada 4 lagi. Ha? Dah. Okay, kita dah dekat Yishun. Yang ni rumah ke berapa, Li? 6, rumah ke 6. Mari kita pergi. Sekarang di Yishun. Dalam lift dah penuh. So tu tengok. Tu. Ya nampak ya. Semali ni sudah muka stres. Udut. Lupa orang lain cakap bisik-bisik. Aku tak rek. Kau viral lah. Okay, aktiviti setelah lebih 12 jam. So kena buka contact lens. Dia buka contact lens dulu. Lepas tu kemudian ada benda lain yang perlu ditebang. Kerja berdiri semua. Ha. Tengok dia dua tidak. Gen Z. Aku nak sebutkan lah. Aku kat bawah. Kak Izzy tu. Cakap easy ya, cakap easy. Kak Izzy. Anak Kak Izzy aku ingat. Sabar. Yang ni betul lah. Okay dah, anak Kak Izzy tu. Saya lagi 3 apa? Yang ni tengah tunggu ni. Ni tak apa. Lagi kau ni dah lebih. Lagi kau ni ada. Okay, sekarang pukul 11.10. Kita baru nak on the way balik. Kan dekat custom Woodland. Okay, itu sahaja hari terakhir kita beraya di Singapore. So everyone, don't forget to like, subscribe and share. Bye. Thank you. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya from Malaysia. Sauce.